Pernahkah anda rasa seperti anda sedang menjalani kehidupan secara automatik? Anda bangun setiap hari melalui rutin yang sama, menghadapi cabaran yang sama, dan merasa seperti anda hanyalah penonton dalam filem hidup anda sendiri, bukan pengarahnya. Anda mungkin melihat segelintir orang, mungkin hanya 1% yang seolah-olah hidup dengan peraturan yang berbeza. Kehidupan mereka kelihatan mengalir dengan mudah, seolah-olah alam semesta berkonspirasi untuk kejayaan mereka. Apakah rahsia mereka? Adakah ia nasib, keistimewaan atau sesuatu yang lebih mendalam? Jawapannya terletak pada satu pemahaman yang radikal, satu kebenaran yang telah dibisikkan oleh ajaran kuno dan kini disahkan oleh sains moden. Dunia luaran anda adalah cerminan langsung dunia dalaman anda. Realiti yang anda alami bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda. Ia adalah sesuatu yang bertindak balas kepada anda. Ia adalah unjuran tenaga, frekuensi yang anda siarkan setiap saat. Fizik kuantum melalui eksperimen seperti kesan pemerhati menunjukkan kepada kita bahawa pada tahap paling asas, realiti tidak tetap sehingga ia diperhatikan. Kesedaran itu sendiri mempengaruhi medan kuantum, mengubah gelombang kebarangkalian tak terhingga menjadi satu pengalaman yang nyata. Ini bermakna anda bukan sekadar zarah kecil dalam alam semesta yang luas dan tidak peduli. Anda adalah pemerhati yang berkuasa, dan tumpuan anda, keadaan emosi anda dan kepercayaan teras anda secara aktif membentuk fabrik realiti di sekeliling anda. Golongan 1% ini faham bahawa mereka tidak perlu berjuang melawan dunia luar. Sebaliknya, mereka menguasai dunia dalaman mereka. Mereka tahu bahawa untuk mengubah buah, mereka mesti mengubah akarnya. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana anda boleh beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta realiti anda secara sedar. Kita akan meneroka bagaimana tenaga, frekuensi dan anjakan perspektif boleh membangkitkan kebijaksanaan yang lebih mendalam dan memberikan anda kunci untuk membuka kunci kehidupan yang anda benar-benar inginkan. Jadi, bagaimana anda mula mengubah realiti anda? Penyelesaiannya bukanlah dengan bekerja lebih keras, memaksa sesuatu terjadi atau memanipulasi keadaan luaran. Dan penyelesaiannya adalah dengan mengubah frekuensi dalaman anda. Fikirkan diri anda sebagai sebuah stesen penyiaran yang sangat canggih. Setiap saat anda menyiarkan isyarat ke alam semesta. Isyarat ini terdiri daripada gabungan pemikiran anda, keadaan emosi anda dan sensasi badan anda. Alam semesta yang beroperasi berdasarkan undang-undang tenaga seperti hukum resonans tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahukan. Ia bertindak balas kepada siapa anda pada saat itu. Ia menangkap siaran anda dan memantulkan kembali pengalaman, orang dan keadaan yang sepadan dengan frekuensi itu. Jika anda sentiasa menyiarkan frekuensi kekurangan, ketakutan dan keraguan, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain menghantar lebih banyak situasi yang akan mengesahkan perasaan tersebut. Analogi yang paling mudah adalah radio. Katakan anda ingin mendengar stesen muzik klasik di 105 FM. Anda tidak boleh hanya berharap atau berfikir secara positif untuk mendengarnya. Jika dial radio anda ditetapkan pada 88 FM, anda tidak mencipta muzik klasik itu dari awal. Muzik itu sudah pun wujud, disiarkan di udara sebagai satu frekuensi. Tugas anda adalah untuk menala penerima anda kepada frekuensi yang betul. Begitu juga dengan realiti yang anda inginkan, sama ada kelimpahan, cinta, kesihatan atau kedamaian. Realiti itu sudah wujud sebagai satu potensi dalam medan kuantum. Ia adalah satu stesen frekuensi yang sedia untuk anda alami. Daripada cuba menciptanya dari luar, anda mesti menjadi orang yang sudah hidup dalam realiti itu dari dalam. Anda mesti menala dail dalaman anda dengan merasakan perasaan,
memikirkan pemikiran dan memegang kepercayaan seseorang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan. Ini melangkaui pemikiran positif semata-mata. Anda boleh mengulangi mantra saya kaya 1000 kali. Tetapi jika badan anda bergetar dengan tenaga kebimbangan tentang bil, isyarat yang dominan adalah kebimbangan. Perubahan sebenar berlaku apabila anda mula merangkumi ataupun embody kolam keadaan baharu itu. Ia adalah mengenai menjadi, bukan sekadar melakukan. Mengapa begitu sukar untuk hanya menukar frekuensi kita? Jika ia semudah menukar stesen radio, semua orang akan melakukannya. Halangan utamanya terletak jauh di dalam diri kita, dalam sistem operasi yang dikenali sebagai minda separasedar. Ahli neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa kira-kira 95% daripada kehidupan kita, pemikiran, tabiat, tindak balas emosi kita dijalankan secara automatik oleh program dalam minda separasedar. Minda sedar kita yang memegang hasrat dan keinginan kita hanya mengawal 5% daripadanya. Fikirkan tentang ini. 95% daripada hari anda dikendalikan oleh program yang kebanyakannya dipasang pada zaman kanak-kanak sebelum anda berumur 7 tahun. Pada masa itu, otak anda berada dalam keadaan gelombang otak theta yang sangat mudah menerima cadangan, seperti hipnosis. Setiap pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas, emosi yang kuat, mencipta laluan saraf dan kepercayaan teras tentang diri anda dan dunia. Jika anda berulang kali mengalami kekurangan atau diberitahu anda tidak cukup baik, minda separasedar anda menerima ini sebagai kebenaran dan mencipta identiti di sekelilingnya. Identiti ini kemudiannya menjadi frekuensi tetap anda. Jadi, apabila anda sebagai orang dewasa cuba mengubah realiti anda menggunakan minda sedar 5% anda sedang melawan program 95% yang telah berjalan selama beberapa dekad. Anda mungkin berkata, saya mahu kelimpahan. Tetapi program separasedar anda yang terikat dengan identiti kekurangan akan mensabotaj usaha anda kerana tugas utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dan konsisten dengan siapa ia fikir anda. Ini disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa persepsi dan keadaan emosi kita boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Emosi seperti ketakutan dan tekanan melepaskan koktel kimia yang memberi isyarat kepada sel-sel kita untuk berada dalam mod kelangsungan hidup. Sebaliknya, emosi seperti kasih sayang dan kegembiraan memberi isyarat kepada sel untuk berada dalam mod pertumbuhan dan pembaikan. Keadaan dalaman anda secara harfiah mengubah biologi anda, yang kemudiannya mengukuhkan frekuensi yang anda siarkan. Oleh itu, untuk mencipta perubahan yang berkekalan, kita mesti melangkaui intelek dan memprogram semula minda separasedar. Bagaimana kita memprogram semula sistem 95% ini? Bukan dengan pemikiran, tetapi dengan perasaan. Minda separasedar bercakap dalam bahasa emosi dan sensasi badan. Di sinilah konsep embodiment atau perangkuman menjadi alat yang paling berkuasa. Perangkuman adalah amalan merasakan realiti masa depan anda dalam badan anda pada masa sekarang, seolah-olah ia sudah berlaku. Ia adalah tentang memberi badan anda pengalaman, emosi masa depan lebih awal daripada peristiwa sebenar. Inilah langkah praktikal yang boleh anda ambil. Peruntukkan masa setiap hari di mana anda tidak akan diganggu. Duduk atau baring dengan selesa, tutup mata anda dan mulakan dengan mengambil beberapa nafas dalam untuk menenangkan sistem saraf anda. Kemudian, tanya diri anda, bagaimanakah perasaan saya jika saya sudah menjadi versi diri saya yang saya inginkan? Bagaimanakah rasanya mempunyai hubungan yang penuh kasih sayang itu, kerjaya yang memuaskan itu, atau kesihatan yang bertenaga itu? Jangan hanya fikirkan jawapannya.
Rasakannya dalam badan anda. Adakah ia rasa lapang di dada anda, kehangatan di hati anda, rasa ringan di seluruh badan anda? Mungkin bahu anda menjadi rileks dan postur anda menjadi lebih tegak. Tumpukan pada sensasi fizikal ini. Apabila anda melakukan ini, anda melakukan sesuatu yang luar biasa dari sudut neuroscience. Anda mencipta laluan saraf baharu. Anda mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya realiti masa depan itu. Badan anda adalah minda bawah sedar, dan apabila ia mula merasakan emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kegembiraan atau kebebasan secara konsisten, ia mula percaya bahawa realiti baharu itu adalah keadaan semasa anda. Ia mula mencari bukti di luar untuk memadankan keadaan dalaman yang baharu. Ini adalah aplikasi praktikal dari eksperimen Dirichlet dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen itu, zarah-zarah wujud sebagai gelombang kebarangkalian sehingga ia diperhatikan. Pemerhatian menyebabkan gelombang itu runtuh menjadi satu zarah, satu peristiwa yang nyata. Perhatian anda yang tertumpu dan penuh perasaan adalah bentuk pemerhatian yang paling kuat. Apabila anda meletakkan perhatian anda pada potensi masa depan dan menggabungkannya dengan emosi yang tinggi, anda sedang memerintahkan medan kuantum untuk meruntuhkan potensi itu menjadi pengalaman 3D. Kuncinya adalah untuk tidak menunggu dunia luar memberi anda sebab untuk merasa baik. Anda menjana perasaan itu terlebih dahulu, dan dengan berbuat demikian, anda menjadi penyebab, bukan kesan. Apabila anda mula mengamalkan ini, anda akan menemui satu perbezaan yang penting antara dua jenis tenaga: niat dan kebergantungan. Kedua-duanya mungkin kelihatan serupa di permukaan, tetapi frekuensi yang mereka siarkan adalah bertentangan sama sekali. Niat yang jelas datang dari tempat keutuhan. Ia adalah keputusan yang tenang dan berkuasa yang dibuat dari kesedaran bahawa apa yang anda inginkan sudah pun menjadi milik anda dalam medan kuantum. Anda menetapkan niat anda dan kemudian melepaskannya dengan kepercayaan, mengetahui bahawa alam semesta sedang menyusun atur butirannya. Frekuensi yang disiarkan adalah kepercayaan, kepastian dan kelimpahan. Anda beroperasi dari kesedaran tentang siapa anda sekarang, bukan siapa yang anda harap akan menjadi. Sebaliknya, kebergantungan atau keterikatan datang dari tempat kekurangan dan ketakutan. Ia adalah tenaga yang mencengkam, mendesak dan cemas. Ia berkata, saya perlukan perkara ini berlaku untuk saya gembira. Jika saya tidak mendapatkannya, hidup saya tidak akan lengkap. Tenaga ini secara paradoks menolak apa yang anda inginkan, kerana mesej yang anda hantar kepada alam semesta bukanlah saya bersedia untuk menerima, tetapi saya tidak mempunyai ini. Alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya memantulkan kembali kepada anda keadaan ketiadaan itu. Jadi, bagaimana anda tahu jika anda berada dalam niat atau kebergantungan? Perhatikan badan anda. Niat terasa lapang, tenang dan meluas. Kebergantungan terasa tegang, sempit dan cemas. Isu yang lebih mendalam di sini ialah koheren dalaman. Koheren berlaku apabila pemikiran, emosi dan tindakan anda selaras antara satu sama lain, menyiarkan isyarat yang jelas dan kuat. Ketidakkoherenan berlaku apabila terdapat konflik. Fikiran anda mungkin berkata, saya kaya. Tetapi emosi anda menjerit, saya takut tidak dapat membayar sewa. Dan tindakan anda mencerminkan tabiat berbelanja yang terhad. Isyarat bercampur-campur ini seperti cuba menala radio kepada dua stesen pada masa yang sama. Apa yang anda dapat hanyalah bunyi bising. Alam semesta tidak dapat bertindak balas dengan jelas kepada isyarat yang tidak jelas. Mencapai koheren adalah matlamat utama. Ini selari dengan ajaran kerohanian purba. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, kesedaran bersatu yang menjadi asas kepada semua kewujudan.
Apabila kita mencapai koheren dalaman, kita menyelaraskan diri kita dengan medan bersatu ini, membolehkan niat kita termanifestasi dengan mudah. Dalam Alkitab, terdapat ayat yang sering disalahfahamkan. Kepada sesiapa yang mempunyai, akan diberi lebih banyak. Ini bukanlah tentang kekayaan material, tetapi tentang kesedaran. Apabila anda mempunyai kesedaran, perasaan dan getaran kelimpahan, lebih banyak bentuk kelimpahan akan diberikan kepada anda. Kuasai koheren dalaman anda dan anda akan menguasai penciptaan realiti anda. Sekarang, mari kita jadikan ini praktikal. Pengetahuan tanpa aplikasi adalah sia-sia. Bagaimana anda mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah untuk memulakan hari anda dengan niat. Sebelum anda mengambil telefon anda, sebelum minda anda mula memikirkan senarai tugasan dan kebimbangan, sebelum anda menyambung kepada realiti lama anda, ambil masa 10 hingga 15 minit untuk menyambung kepada realiti masa depan anda. Sebaik sahaja anda bangun, semasa anda masih dalam keadaan antara tidur dan jaga, otak anda berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Keadaan yang sama seperti zaman kanak-kanak anda, di mana pintu ke minda separa sedar terbuka luas. Ini adalah masa keemasan untuk memprogram semula. Gunakan masa ini untuk melakukan latihan perangkuman yang kita bincangkan tadi. Rasakan perasaan masa depan anda. Rasakan rasa syukur untuk perkara yang belum lagi termanifestasi. Latih semula otak dan badan anda untuk hidup dari masa depan itu, bukan dari masa lalu. Apabila anda memulakan hari anda dari keadaan yang tinggi ini, anda membawa frekuensi itu bersama anda. Anda akan mula membuat keputusan yang berbeza. Anda akan melihat peluang yang sebelum ini anda tidak nampak. Anda akan bertindak balas terhadap cabaran dengan lebih tenang. Anda sedang menetapkan nada energetik untuk sepanjang hari anda. Saya ingin memberi anda satu cabaran. Untuk 7 hari akan datang, committed untuk memulakan hari anda. Bukan dengan melihat realiti semasa anda melalui telefon atau berita, tetapi dengan merasakan realiti yang anda pilih. Jangan biarkan dunia luar memberitahu anda siapa anda. Anda beritahu dunia siapa anda. Ini adalah tindakan kedaulatan energetik. Saya menjemput anda untuk menyatakan komitmen anda. Tulis di ruangan komen di bawah, saya memilih frekuensi kelimpahan, atau saya memilih frekuensi kesihatan bertenaga, atau apa sahaja keadaan yang ingin anda rangkumkan. Dengan menulisnya, anda menguatkan niat anda dan mengisytiharkannya kepada diri sendiri dan alam semesta. Jadikan ini satu eksperimen pribadi dan perhatikan bagaimana realiti anda mula beralih sebagai tindak balas kepada perubahan dalaman anda. Sudah tentu perjalanan ini tidak selalunya lancar. Anda akan menghadapi cabaran, keraguan akan timbul. Realiti 3D anda mungkin tidak berubah serta-merta dan minda anda akan cuba meyakinkan anda bahawa ini semua tidak berkesan. Inilah ujian yang sebenar. Adakah anda akan kembali kepada frekuensi lama anda apabila berhadapan dengan bukti luaran yang bertentangan, atau adakah anda akan mengekalkan keadaan baharu anda tanpa mengira apa yang berlaku? Ingat, terdapat penimbal masa di alam fizikal. Perubahan berlaku serta-merta dalam medan kuantum, tetapi ia memerlukan masa untuk tenaga mengeras menjadi jirim. Dalam tempoh masa ini, tugas anda adalah untuk tetap setia pada visi dalaman anda. 2 halangan terbesar yang akan anda hadapi ialah masa lalu anda dan rintangan dalaman anda. Mari kita tangani kedua-duanya. Masa lalu anda tidak wujud di mana-mana kecuali sebagai corak saraf dalam otak anda dan ingatan emosi dalam badan anda. Ia tidak mempunyai kuasa ke atas anda, melainkan anda terus memberinya tenaga. Kunci untuk membebaskan diri bukanlah dengan melupakan masa lalu, tetapi dengan mengubah maknanya.
Ambil pengalaman yang menyakitkan atau mengehadkan dari masa lalu anda. Daripada melihatnya sebagai bukti kekurangan atau kegagalan anda, tanyalah diri anda, apakah kebijaksanaan yang saya perolehi daripada ini? Apakah kekuatan yang saya bangunkan kerana saya melaluinya? Bagaimana pengalaman ini membentuk saya menjadi orang yang lebih berdaya tahan atau berbelas kasihan? Amalan ini yang kadang-kala dipanggil alkimia emosi mengubah cas energetik ingatan itu. Ia mengubahnya daripada sauh yang menahan anda kepada bahan api yang mendorong anda ke hadapan. Anda mengambil cerita mangsa dan mengubahnya menjadi cerita wira. Halangan kedua ialah rintangan, perasaan seperti ketakutan, keraguan atau kebimbangan yang muncul apabila anda cuba beralih ke keadaan baharu. Naluri pertama kita adalah untuk melawan atau menekan perasaan ini. Tetapi apa yang anda tentang, anda kuatkan. Rintangan bukanlah musuh anda. Ia adalah utusan. Ia adalah sebahagian daripada diri anda yang lama yang cuba melindungi anda. Apabila rintangan muncul, jangan melawannya. Terimalah ia. Beri perhatian kepadanya. Tanya dengan rasa ingin tahu. Apakah yang kamu cuba lindungi saya daripadanya? Apakah kepercayaan lama yang kamu tunjukkan kepada saya? Dengan mendekati rintangan dengan belas kasihan dan bukannya pertimbangan, anda mengintegrasikannya. Anda menunjukkan kepada bahagian diri anda yang takut itu bahawa anda kini selamat dan berkuasa. Dengan cara ini, anda tidak membuang bahagian diri anda. Anda menyembuhkan dan menyatukan semula keseluruhannya, yang membawa kepada tahap koheren dan kuasa yang lebih tinggi. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Dari zarah kuantum ke pengatur caraan separa sedar, dari frekuensi radio ke kebijaksanaan kuno. Jika ada satu perkara yang saya mahu anda bawa pulang dari perbualan kita, ia adalah ini. Anda jauh lebih berkuasa daripada yang anda telah diajar untuk percaya. Anda bukan hanya penumpang pasif dalam realiti yang telah ditetapkan. Anda adalah arkitek, artis dan konduktor simfoni hidup anda. Kuasa anda tidak terletak pada usaha untuk mengawal dunia luar. Ia terletak sepenuhnya pada penguasaan dunia dalaman anda. Inilah rahsia golongan 1% yang hidup dengan mudah dan ajaib. Mereka tidak bertindak balas kepada realiti. Mereka mencipta realiti dari dalam keluar. Mereka memahami bahawa keadaan dalaman mereka, frekuensi yang disiarkan oleh pemikiran dan perasaan mereka adalah punca dan dunia luaran hanyalah kesannya. Mereka tidak menunggu untuk memenangi loteri untuk merasa berkelimpahan. Mereka merasa berkelimpahan dan kemudian kelimpahan muncul dalam hidup mereka. Mereka tidak menunggu pasangan yang sempurna untuk merasa disayangi. Mereka menjadi sumber cinta dan kemudian cinta yang sempurna menemui mereka. Ini adalah anjakan daripada kesedaran mangsa kepada kesedaran pencipta. Ia adalah tentang mengambil tanggungjawab 100% untuk pengalaman anda. Bukan sebagai satu beban, tetapi sebagai pemerkasaan muktamad. Berhenti menunggu dunia luar berubah untuk memberi anda kebenaran untuk merasa gembira, damai atau utuh. Dunia sedang menunggu anda. Ia sedang menunggu isyarat baharu daripada anda. Jadilah perubahan itu, rasakannya, alaminya sekarang. Kerana masa sekarang adalah satu-satunya titik di mana anda mempunyai kuasa. Masa lalu hanyalah ingatan dan masa depan hanyalah potensi. Tetapi sekarang dalam nafas ini anda mempunyai keupayaan untuk memilih frekuensi anda dan mula menyiarkan isyarat realiti yang anda inginkan. Jika video ini memberi anda inspirasi dan bergema dengan jiwa anda, sila tekan butang suka untuk membantu mesej ini sampai kepada lebih ramai orang. Langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang direka untuk membantu anda mengingati kuasa sejati anda.
dan kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya hari ini. Ingat, setiap video di sini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda kembali kepada diri anda yang sebenar.